Hai, Assalamualaikum. Welcome to Faiz Food. Aku Faiz. Kalau korang minat lifestyle, branding dan streetwear, korang memang dekat tempat yang betul. Let's go. So, hari ni jom tengok 5 brand streetwear yang berkolaborasi bersama bola sepak. Di tempat kelima kita ada Nokta yang berkolaborasi bersama Canada Football Team. Nokta ialah label fashion milik rapper Kanada iaitu Drake yang dibangunkan bersama Nike dengan identiti yang premium dan gaya minimalis. Untuk skuad Kanada, Nokta menghasilkan koleksi yang diinspirasikan daripada budaya serta identiti negara itu. Sebahagian daripada hasil kolaborasi ini turut menyokong organisasi Canadian Women and Sport. Di tempat keempat kita ada Jacquemus berkolaborasi bersama Nike dan France Football Team. Jacquemus adalah jenama fashion mewah dari Perancis yang diasaskan oleh Simon Porte Jacquemus, terkenal dengan rekaan elegan dan minimalis. Kolaborasi bersama Nike dan skuad France membawa sentuhan high fashion ke dunia bola sepak. Koleksi ini turut menyokong organisasi belia Sport Dance La Ville. Di tempat ketiga kita ada Palace yang berkolaborasi bersama Nike dan juga pasukan kebangsaan England. Palace ialah jenama streetwear dari London yang terkenal dengan budaya skate dan grafik yang ikonik. Untuk England, Palace membawa sentuhan retro yang diinspirasikan daripada bola sepak era 90-an. Koleksi ini turut menyokong organisasi Football Beyond Borders yang menghubungkan bola sepak, community dan fashion. Di tempat kedua, dekat nombor 2, kita ada brand yang dah well known dalam scene streetwear iaitu Pata. Kali ini Pata berkolaborasi bersama FC Barcelona. Pata ialah jenama streetwear terkenal dari Amsterdam, diasaskan oleh Edson Sabaju dan Willem Schmidt, sinonim dengan kolaborasi eksklusif bersama Nike. Ini merupakan kolaborasi pertama Pata bersama FC Barcelona yang menggabungkan budaya streetwear dengan identiti klub. Rekaan diinspirasikan daripada jantung dan saluran darah, simbolik kepada semangat penyokong Barca yang mengalir dalam darah mereka. Di tempat pertama kita ada pasukan bola sepak kebangsaan Amerika Syarikat yang berkolaborasi bersama Nike dan juga Virgil Abloh. Virgil Abloh ialah pengasas jenama Off-White dan merupakan bekas man artistic director untuk jenama Louis Vuitton. Selain dianggap antara individu paling berpengaruh dalam dunia streetwear dan fashion modern, Nike bekerjasama dengan Virgil Abloh Archive untuk menghasilkan koleksi khas buat USMNT sebagai penghormatan terhadap legasi kreatif beliau. Virgil meninggal dunia pada 28 November 2021 pada usia 41 tahun selepas bertarung secara tertutup dengan cardiac angiosarcoma, iaitu sejenis kanser jantung yang sangat jarang berlaku dan agresif. Rekaan koleksi ini menampilkan gaya deconstructed yang menjadi identiti Virgil, menjadikannya antara kolaborasi paling bermakna dalam kempen Nike X2. Walaupun Virgil Abloh sudah tiada, legasi beliau terus hidup. Kolaborasi bersama USMNT ini menjadi penghormatan kepada seorang ikon yang mengubah dunia streetwear dan sneaker selama-lamanya. Itulah 5 jenama fashion yang pernah berkolaborasi bersama pasukan bola sepak. Mana satu paling best? Korang drop komen dekat bawah. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe dan turn on notification. Akhir kata dari aku, sebelum kejar impian, jangan lupa pakai kasut.